Okey, tengok ayat ni. Allah kata, aku cipta Adam. Dan setelah lengkap, aku tiupkan roh. Kemudian terus, malaikat sujud. Dalam ayat ini ada tak Allah perintah malaikat sujud? Baru malaikat sujud ada. Ada ke tak? Ada ke tak? Tak ada. Kalau soalan dia, kalau tak ada perintah Allah supaya malaikat sujud, kenapa malaikat sujud? Ayat lain. Surah apa? Baqarah ayat 34. Okey, cuba buka. Nasib baik surah Baqarah dah hafal lah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita terjemah. Wow dan is. Ingatlah ketika mana. Allah suruh siapa ingat ni? Nabi Muhammad. Ingat tentang apa? Cerita Allah perintah pada malaikat sujud. Jadi mana apa tu? Cerita malaikat sujud pada Adam, cerita besar. Sebab tu Allah suruh Nabi Muhammad ingat. Ingatlah ketika mana kami berkata kepada para malaikat, usjudu, ini perintah. Sujudlah li Adam, kepada Adam. Li ni haruf puja kan? Patut siapa haruf puja dia bari bawah ke bari atas? Ni kenapa li Adama bukan li Adami? Mamnu min as-sarfi. Kenapa mamnu min as-sarfi? Nama Adam. Ajam. Apa mana Ajam? Bukan nama Arab. Okey. Santa. Jadi Allah perintah, sujudlah wahai malaikat kepada Adam. Allah perintah kepada siapa ni? Qulna lil malaika. Kemudian fasajadu, lalu mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Macam mana iblis tiba-tiba muncul? Yang Allah kata qulna lil malaika. Allah tak kata wa iz qulna lil malaikati wa iblis. Allah tak sebut iblis. Allah sebut kami berkata pada malaikat supaya sujud. Tiba-tiba semua malaikat sujud kecuali iblis. Tiba-tiba muncul iblis. Jadi iblis ni datang daripada mana? Adakah iblis daripada kalangan malaikat? Bukan. Kalau bukan, kenapa dia duduk bersama malaikat? Masa Allah perintah, Allah tak sebut pun iblis. Faham soalan? Jawab. Apa dia? Sebab itulah, berdasarkan ayat ni, ada orang mengatakan iblis daripada malaikat, bukan daripada jin. Apa dalil ni? Allah sebut malaikat, tiba-tiba muncul iblis. Mana iblis daripada malaikat? Faham? Tapi kita semua berpendapat iblis daripada malaikat ke daripada jin? Apa dalil? Al-Kahfi 50. Okey, kita tengok betul ke tak? Iblis ni apa makna? Iblis daripada perkataan balas. Kalau syaitan, makna apa? Maraton. Ablasa. Ablasa makna dia Ya Isa. Apa makna Ya Isa? Putus asa. Jadi iblis daripada berkata ablasa, yang makna dia Ya Isa, iaitu putus asa. Kenapa dia namakan iblis? Sebab iblis ni dia putus asa daripada bertaubat kepada Allah. Setelah Allah melaknat dia sampai hari kiamat, dia putus asa. Maka dinamakan iblis.
Dan Iblis ni adalah ketua kepada, kalau manusia siapa ketuanya? Adam. Betul ke Adam? Manusia, ketuanya siapa? Nabi Muhammad lah. Mana Adam? Kalau malaikat, siapa ketuanya? Jibril. Kalau jin, syaitan. Iblis. Ni, Iblis ni big boss kepada syaitan. Okey. Lalu semua sujud kecuali Iblis. Sebab apa? Abah. Apa makna abah? Bukan. Sombong ni. Istakbara. Abah mana enggan. Wastakbara. Sombong. Apa beza antara dua ni? Abah dengan wastakbara. Oh ni dalaman ni luaran. Tak. Dia abah makna enggan mentaati perintah Allah. Istakbara sebab enggan ialah sombong. Ini istakbara sebab kepada dia enggan. Kenapa tak nak sujud? Sebab sombong. Ada ayat dalam Quran Allah yang pasal Iblis, Allah sebut istakbara dulu baru abah. Ada Allah sebut abah saja. Ada Allah sebut istakbara. Dan ada Allah sebut dua-dua sekali. Abah wastakbara. Wa kana minal kafirin. Maka adalah dia, Iblis tu, daripada golongan. Okey. Sejak bila Iblis jadi kafir? Bermula daripada dia enggan sujud. Jadi tapi kana ni, kana apa makna? Siapa dia belajar kana? Kalau ustaz buat macam ni ayat. Zaidun talibun. Cuba terjemah. Zaidun talibun. Zaid seorang? Bila? Bila? Sekarang lah. Sekarang. Tapi kalau ustaz letak kana kat depan. Pertama betulkan baris dulu. Kana Zaidun Taliban. Bukan Taliban di Afghanistan ni. Okey. Bila masuk kana apa jadi? Dulu Zaid seorang pelajar. Sekarang tak. Sebab salah satu makna kana dulu. Tapi ada juga kana makna dia bukan dulu. Tapi menunjukkan sifat. Contoh. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Ini nak terjemah apa? Dulu Allah pengampun atau apa? Adalah Allah bersifat. Okey? Jadi kana dalam ayatnya yang mana satu? Adalah dulu ataupun sifat? Sifat. Ada pendapat mengatakan adalah dulu dia daripada kalangan orang kafir, iaitu pada ilmu Allah. Allah dah tahu. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah tahu dia akan kafir. Tapi bila dia bermula kafir? Ketika enggan. Okey. Iblis ni, dia enggan ataupun engkar perintah Allah berapa kali? Sekali. Berapa sujud? Satu. Terus Allah kata kafir. Kenapa apa kata kafir? Baru sekali je. Kenapa kafir? Nabi Adam, Allah perintah, dan pernah tak Nabi Adam juga langgar perintah Allah? Pernah kan? Tapi jadi kafir tak? Tak. Kenapa yang ni sekali langgar jadi kafir? Adam tak? Jawab Adam.
Ha? Adam bertaubat. Tapi yang ni terus jadi kafir. Ha? Oh, sebab Allah dah tahu dia tak akan bertaubat. Tak ada sebab lain. Adam dia langgar perintah Allah sebab apa? Panasya, dia lupa. Yang ni langgar perintah Allah sebab apa? Sombong. Dua benda yang berbeza. Mana dia lawan betul-betul. Dan satu lagi sebab dia jadi kafir ialah dia melawan nas, dalil dengan logik akal. Ayat akan datang, bila Allah tanya, kenapa kamu tak sujud pada Adam? Apa jawapan dia? Dia pakai logik akal. Siapa yang dapat perintah Allah yang jelas, dia tolak perintah dengan alasan tak masuk akal. Oh, kafir terus. Saya bagi contoh. Allah perintah tutup aurat. Dia kata, kenapa perempuan kena tutup kepala? Kan Allah jadikan rambut tu dah cantik. Tunjuklah ke orang. Dia pun jadi kafir. Sebab apa? Dia tolak nas yang jelas dengan logik akal. Okey. Sekarang kita nak tengok. Iblis ni, kalau ikut ayat ni macam daripada malaikat.